Modernize Elegant 250 memang ngam lah dengan nama dia, Elegant. Tengok design dan body pun dah tahu memang handsome, memang garang, memang elegant. Dekat depan ada meter analog dan juga digital. Masih menggunakan sistem kunci. Dekat bahagian tepi ada kompartmen buka macam ni. Lepas tu ada satu USB port. Masa tengah ride tu bolehlah cas handphone. Modernize Kebanggaan Rakyat Malaysia ni dia hadir dengan enjin Kymco. Semua orang tahu kan prestasi enjin Kymco ni macam mana. Nak rabat bukit, pi kutip durian pun boleh. Kalau ada durian tu, hantarlah sini sikit. Okey, lupakan bak durian set. Jom kita cakap pasal seat dia yang gebu ni. Seat kalau kata empuk macam ni, kena hati-hati sikit bang. Buka apa? Takut tengah dah bawa motor tu terlena. Nak buka seat, ada lawan ke? Bahagian belakang pula dia bagi dual suspension. Orang belakang pun selesa. Ciri keselamatan pun dia cover. Ada single disc brake, ada ABS, bahagian depan dan juga bahagian belakang. Nak pakai ride boleh, nak pakai santai lagi lah boleh. Tekan je beg biru tu, dia akan bagi semua detail pasal Modernize Elegant 250 ni. Jangan lupa like, follow dan share. Until next review, bye bye. Assalamualaikum.